Memang serang gila-gila amat. Ada satu perempuan tu lah. Perempuan tu dia bayar. Lepas tu saya tengok dia tak ada, dia hilang. Okey, kembali kita ke podcast seram NACC Batik Pavilion sesi 2. Okey, bersama saya kembali dua tetamu istimewa staf NACC Batik Pavilion. Jadi kita jemput Pok Jak untuk menceritakan pengalaman yang menyeramkan yang pernah dia alami. Ada boh. Saya ada lagi sekarang. Cerita. Cak nak ingat mula. Jangan tunjuk. Okey. Hak paling seram boh. Hak ni memang lagi seram daripada tadi. Cerita dia boh. Adalah seorang lelaki. So dia mai kat saya. Dia tanya baju saiz M. Okey, saya bagi lah. Hak design dia nak, cogokkan dia nak, saya bagi. Dia tegar. Dia keluar. Okey. Benda-benda tu semua okey. Cari sini. Cari tepi. Ya. Betah. Oh, seram. Pak cari tu seram boh. Macam pelik cerita kau. Bab apa sekarang tu? Pak cari tu. Pak cari. Dan ia besar dah. Api minta baju kecil boh. Menyerang. Seram boh. Ia besar. Api minta baju kecil. Oh, betul-betul explain ni. Lepas tu pengajaran dia? Seram. Sedar diri. Belilah ikut saya molek. Oh, ya ke? Oh, seram tu. Seram je. Seram. Okey. Jack, awak pula. Okey, macam Jet lah. Cari baju seram tu. Awak kena cerita hak lebih seram lagi, Jack. Yang ni. Seram. Memang serang gila-gila amat. Mana? Macam melepas sak-sak tadi. Okey. Kan ni? Ni boh. Ada satu perempuan tu lah. Dia kata, Puang. Kali ni puang. Perempuan. Okey. Dia kata dia nak beli baju. Sakit kepala orang tu. Lepas tu? Lepas tu perempuan tu dia bayar. Dia dah beli Berapa helai beli? dalam 5 lah. Oh, banyak. 5 lah. Dia bayar. Saya tak ingat dah harga berapa, lebih kurang dalam 1K lebih kurang. Oh, mahal kot je. Ya. Okey. Sebab dia ambil yang premium. Oh, okey. Faham. Lepas tu saya pun kata okey, saya pun terimalah apa dia punya bayaran apa semua. Lepas tu saya tengok dia tak ada, dia hilang. Hilang gitu. Lepas dia bayar. Lepas dia bayar. Tetapi barang dia ada di situ. Barang dia ada di situ. Orang hilang. Oh, barang tu ada situ. Baju dia. Tapi dia bayar. Pakaian dia Dia tu ada mana? hilang. Dok dapat dia kesal. Dia bayar lepas tu tinggal. Dia bayar, dia tinggal. Mungkin Saya tahu dia orang ke apa pun, tapi lepas dia bunyi sak-sak pun. oh, masih tinggal lagi oh. Ya. Sak-sak kot bunyi. Sak-sak. Maknanya dia bayar, Bayar. baju dia tinggal. Tengok kat belakang tak? Ha? Tengok kat bawah kan? Tengok dah. Saya cari. Sekejap saya nak tengok je apa. Tengok. Saya orang ni. Apa? Saya cari tak ada pun. Tak ada. Jadi tu je lah cerita yang orang kata serang. Serang. Mungkin lepas ni ada serang lagi kot. Oh, mungkin. Saya tengok muka bos macam ada cerita serang. Jangan tanya. Okey. Jadi terima Oh, tu kasih. je lah bos. Okey, terima kasih Jack. Memang menyenangkan cerita daripada awak. Ya. Jadi sampai situ dulu untuk episod kita kali ini. Kalau nak dengar cerita lebih seram daripada saya sendiri, tunggu episod seterusnya akan datang.